Hai rakan-rakan online. Okey, jom hari ni teman mama buat kuah dal untuk makan dengan roti canai. Bahan utamanya mestilah kena ada dal. Kalau tak ada dal bukan nama kuah dal namanya. Dal ni kita kena rendam semalaman. Tak pun rendam 3 jam pun boleh. Lepas tu mama perlukan bawang merah, bawang putih, halia, daun kari, cili kering. Ini dihiris. Iris halus-halus. Lepas tu 1 sudu makan jintan putih, 1 sudu makan jintan manis, 1 sudu makan biji sawi. Kemudian mama ada letak kentang dengan carrot. Ini cita rasa korang lah. Korang nak letak ke tak nak, macam mama letak lah. Potong halus-halus macam ni. Step yang pertama, korang kena cuci dulu kacang dal tu bagi bersih. Cuci banyak kali pun tak apa, janji bersih. Kemudian rebus kacang dal tu hingga mengembang. Kemudian mama toskan kacang dal tu sebab mama nak sejukkan untuk mama blender. Kemudian bila kacang dal tu dah sejuk, bolehlah kita blender kacang dal tu tadi. Ikut korang lah, korang nak blender macam mana. Nak blender kasar ke, nak blender halus ke, macam mama suka blender macam ni. Kemudian bolehlah korang campurkan yang korang blender tadi dengan yang blend dalam periuk tadi. Jangan lupa hidupkan api semula ya. Kemudian bolehlah masukkan kentang dengan carrot dan tunggu sampai dia lembut. Kemudian kita panaskan minyak, kita masukkan jintan manis, jintan putih dengan daun kari dengan bahan-bahan yang kita iris tadi. Kita tumis bahan-bahan ni sampai naik bau. Bila bahan yang kita tumis tu dah layu, kita boleh masukkan sedikit serbuk kunyit dan sedikit rempah kari. Kemudian kita kacau-kacau hingga sebati. Korang boleh campurkan semula bahan-bahan tumisan tadi ke dalam kuah dal tadi. Gaul-gaulkan, bagi dia sebati dulu. Kemudian korang boleh tunggu kuah tu mendidih dan boleh masukkan garam dan perasa. Dan tunggu sehingga kentang dengan carrot tu masak. Kemudian tara, dah masak dah kuah kita. Bolehlah kita makan dengan roti canai frozen.